Saya nak mula simpan emas tapi saya confused nak mula dengan item emas apa yang sesuai dengan bajet saya. Okey, untuk tuan-puan yang nak tahu, jom order advice. Boleh tengok video ni sampai habis dan save untuk rujukan akan datang. Sebenarnya dekat Public Gold, berapa pun bajet tuan-puan besar ataupun kecil, tuan-puan tetap boleh menyimpan. Nak simpan 1 dinar macam ni pun boleh, ataupun nak simpan item-item yang besar, contoh 10 dinar, ataupun tuan-puan nak simpan 100 gram gold bar macam ni. Macam mana caranya? Senang sahaja. Dekat aplikasi Public Gold, kita boleh check harga emas semasa untuk pembelian emas fizikal, updated setiap 20 minit. Tuan-puan boleh rujuk sahaja kolom ni bahagian PG Sell. Contoh, tuan-puan nak beli 10 gram, harga hari ni lebih 4,500. Ataupun nak bermula dengan 1 dinar, harganya hari ni sekitar 1,900 lebih. Ataupun tuan-puan nak beli terus 100 gram gold bar yang mana harganya hari ni lebih 44,000. Untuk prosedur pengambilan emas, item emas yang kecil-kecil, Public Gold akan post directly ke rumah kita. Manakala untuk item emas yang besar-besar, contoh 100 gram ataupun 10 dinar macam ni, kita perlu set appointment untuk ambil emas ni dekat mana-mana cawangan Public Gold yang terdekat dengan kita. Jadi kalau tuan-puan berminat dengan mana-mana item emas keluaran Public Gold, boleh terus add to cart and then place order dan make payment. Sangat-sangat mudah. Begitu juga kalau tuan-puan berminat untuk beli item 1 kilogram yang mana harganya lebih RM400,000, step pembelian yang sama, kemudian tuan-puan terus boleh ambil emas 1 kilogram dekat mana-mana cawangan Public Gold yang terdekat dengan tuan-puan. Bagi tuan-puan yang tak ada bajet yang besar untuk mulakan tabungan emas, jangan risau, Public Gold sediakan akaun emas Gap yang mana tuan-puan boleh menyimpan ikut bajet tuan-puan masing-masing. Tak kisahlah bajet yang besar ataupun kecil, kita semua boleh menabung emas sikit-sikit dalam akaun emas Gap ni. Simpan 1 gram secara konsisten setiap bulan ke ataupun 2 gram setiap bulan, sampailah simpanan kita boleh mencecah sebanyak 200 gram, 300 gram, malah 1 kilogram. Dekat akaun Gap ni tuan-puan, kita boleh simpan minimum RM100 sahaja. Dan bila gram emas kita dah banyak, contohnya macam Oda sekarang dah ada 213 gram dekat dalam akaun Gap. So kita boleh keluarkan dalam bentuk emas fizikal, contohnya item emas 100 gram gold bar, ataupun nak keluarkan dalam bentuk 10 dinar macam ni, ataupun nak keluarkan item emas yang kecil-kecil pun boleh, tak ada masalah. Sekarang ni sangat-sangat mudah untuk kita semua menabung emas. Boleh sesuaikan ikut kita punya bajet masing-masing. So untuk tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh tengok pin video Oda ataupun just klik link di bio. Untuk tuan-puan yang nak belajar lebih banyak tentang ilmu emas dan kewangan, boleh follow Oda rapat-rapat.